Dari mana dia tahu kan, daripada TikTok juga sebenarnya. Betul, Power betul, lah, betul viral lah kata. betul. Apakah pandangan Tuan Fahmi tentang penggunaan media sosial dalam orang kata memarketkan perniagaan Tuan Fahmi ni? Sekarang ni memang apa-apa bisnes memang akan depend kepada social media lah. Memang penting sangat. Sebab nak come out dengan personal branding lah, kita kena tahu apa yang company tu buat. Kat mana kita nak orang umum tahu, kat mana. So daripada situlah, daripada social media, apa-apa pun akan viral dekat social media. So daripada social media itulah akan menjana income. Nak tak nak memang kena juga. Kita kena buat, yelah, kita buat konten. Dan saya tak langsung boleh nampak apa consumer behaviour tu kan. Ya, betul. Kalau nak dibandingkan dengan dulu tahu pun daripada mulut ke mulut. Sekarang ni bukan zaman tu dah. Memang sekarang ni zaman social media. Yelah, apa pun scroll dia nampak je, berminat terus pergi kan. Betul. Dia terus akan contact dengan kita. Bisnes saya ni pun memang depend pada orang kenal pun daripada social media. Setakat ni mana pelanggan yang paling jauh yang Tuan Fahmi pernah kata yang jumpa kat social media? Kata, kita nak pergilah ke bengkel kaki derhaka ni. Yang paling jauh saya pernah dapat customer daripada Penang. Okey. Daripada Penang, dia datang kedai. Saya tanya juga dari mana dia tahu kan, daripada TikTok juga sebenarnya. Saya terkejut. And then dia datang buat kaliper, and then terus balik. Balik hari semata-mata untuk buat kaliper saja. Memang betul, power lah. betul viral lah. Betul viral lah cakap.